tahu tak, di syurga nanti ada satu pintu khas hanya untuk orang yang berpuasa. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu dan tak ada orang lain boleh masuk melalui pintu itu selain mereka. Setelah mereka masuk, pintu itu ditutup. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tak kira puasa wajib atau sunat, kalau ikhlas kerana Allah, insya-Allah kita akan dijemput masuk dari pintu istimewa ini. Apa itu pintu Ar-Rayyan? Ar-Rayyan adalah salah satu daripada 8 pintu syurga, namun ia sangat istimewa kerana dikhaskan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Ia tidak akan dimasuki oleh sesiapa pun selain mereka. Kenapa ia sangat istimewa? Ia menjadi simbol penghargaan Allah terhadap kesungguhan dan keikhlasan hamba-Nya yang menahan lapar, dahaga dan hawa nafsu semata-mata kerana Allah. Ia tidak hanya untuk puasa Ramadan tapi juga puasa sunat seperti Isnin dan Khamis, puasa Arafah, puasa Muharram, Ashura dan sebagainya. Setelah masuk, pintu itu akan ditutup menunjukkan keistimewaan khusus dan kemuliaan. Dalam dunia moden yang penuh dengan makanan segera, hiburan dan kelalaian, orang yang mampu berpuasa dengan ikhlas adalah insan yang luar biasa. Mereka bukan hanya menahan lapar, tetapi melawan nafsu dan menjaga hati. Maka Ar-Rayyan adalah ganjaran untuk mereka yang sanggup menempuh ujian ini kerana Allah. Jangan lepaskan peluang. Mulakan dengan puasa Isnin dan Khamis. Ar-Rayyan sedang menanti kita